Nasha Pai beli hari ni dekat Kinokuniya. First kita ada, ini je buku yang bukan hard copy yang beli hari ni, In Search of Perfumes by Dominic Roques. Dia pasal pokok-pokok yang ada kaitan dengan perfume. Buku ni harga dia RM87.94. And then ini, dia ada 20% discount waktu I beli. Kitty Language, tapi menarik gila. You can tengok dalam dia. Kalau ekor kucing tu macam ni, maksud dia apa? Kalau dia buat macam ni, maksud dia apa? And then ada colour. And I suka buku yang ada colour. I tak sabar nak baca and nak kaitkan dengan kucing I. Harga dia RM82 tapi ada 20% discount. Semua ni hard copy. The Science of Living. Buku ni RM109.95. Menarik kan? Macam ni dia cakap, how often should I take a break? Why am I so easily distracted? Why is everyone getting fatter, including myself and including you? Tak, bukan you tau. Cakap dengan orang kat TikTok ni. Very interesting book. I dah lama gila nak cari buku yang compilekan cerita rakyat. So ini adalah cerita rakyat Asia Tenggara. Harga dia RM120. I rasa kita tak tahu, budak kecil tak tahu sangat kalau kita tanya pasal bawang merah ke bawang putih ke. Anak buah aku tak tahu babe. Permaisuri Mandodari pula yang baru melahirkan putera. Rasa anak buah I nak baca. So dia ada cerita rakyat Brunei, cerita rakyat Filipina, Indonesia, Kemboja, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam, Malaysia, ada Semenanjung, ada Sabah Sarawak. I tak sabar nak baca. Kebanyakan cerita ni I tak tahu pun. Cerita rakyat Kedah, Pulau Tengkorak, cerita rakyat Kedah, cerita Gunung Keriang. Ni series cerita rakyat ke? Dia macam niche punya cerita rakyat sebab I tak tahu semua ni. Literally satu apa pun I tak tahu. Cerita rakyat Sarawak, Bujang Senang Dendam Buaya Putih. Dia cakap apa? Boyfriend sama after I call you. Next is The Philosophy Book. Ni harga dia RM109.95, $120 lah. Big Ideas Simply Explain. Kenapa I beli buku ni adalah sebab lately I am into philosophy. Siapa yang rasa macam celup-celup kaki dalam dunia filosofi, you boleh tengok dekat Netflix, The Good Place. Sumpah best gila nak mampus. It's a very simple book yang ada tunjuk pasal filosofi in general. Ada orang-orang ahli-ahli filosofi, ahli-ahli falsafah yang memang terkenal, contohnya Friedrich Nietzsche. Ni dia punya content daripada dunia ancient, medieval, lepas tu European, Revolution and modern world. I can't wait to read this. I sebenarnya nak beli buku pasal leadership and copywriting and business, tapi I takut I terlalu tamak. Oh by the way, semua buku I unbox kecuali ni. Jom kita unbox ni. So this book dia bukan buku berwarna, tapi dia ada gambar sikit-sikit. Contohnya ni, dia tengah digging dalam bahasa Melayu apa? Korek, cangkung, menggali vetiver di Haiti. I can't wait to read all of this. Bye.